So, dia menimbulkan keresahan. Adakah sekolah kita dah tak selamat lagi? Bukankah sekolah ini sepatutnya menjadi satu tempat yang selamat buat kesemua warga sekolah? Tetapi kita tengok hari ini senjata dah masuk di sekolah dan sudah pun menyebabkan kehilangan seorang pelajar. Jadi macam mana untuk kita ulas isu ni? Isu keselamatan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita berkumpul bersama dengan 3 orang. Saya, beliau dan beliau untuk membincangkan satu topik yang menarik pada hari ini yang berkaitan dengan semua orang lah. Kami bertiga-tiga ni walaupun usia berbeza tapi kami mengalami fasa pendidikan. Jadi kita nak bincang tentang topik pendidikan lah, di mana ianya merupakan satu isu yang bread and butter yang akan efek pada semua orang. Jadi sebelum tu kita paskut pada perkenalkan panel dulu. Ya, perkenalkan panel. Bukan start terus Tak terus. Saya Ikman Ibrahim. Itu sajalah. YouTuber ke boleh lah nak panggil saya, ada YouTube saya sendiri. Boleh follow, like, subscribe Ikman Ibrahim. Nama saya Zarif. Boleh follow, subscribe. Bagi YouTube saya cukup 1000 lah. Follow, subscribe sekarang. Facebook saya, Facebook dan TikTok. Ya. Okay. Kita tengok isu pendidikan pada hari ini banyaklah yang sedang dibicarakan oleh masyarakat. Kita tengok isu bully, isu kebajikan guru. Kita tengok bagaimana guru pada hari ini dikatakan banyak membuat kerja-kerja seperti kerani. Kena isi borang, kena daftar itu, daftar ini. Dan juga kita tengok baru-baru ini ada satu polisi untuk keselamatan pelajar di mana setiap guru kena sign lah surat aku janji tersebut. Jadi kita tengok sebenarnya banyak isu yang melanda lah tentang dunia pendidikan pada hari ini. Dan seperti tahu, Menteri Pendidikan kita pada hari ini Yang Berhormat Fadlina Siddiq yang telah diamanahkan untuk menjadi Menteri Pendidikan. Jadi kita nak bincangkan satu persatu bagaimanakah prestasi dan juga polisi-polisi pendidikan yang diterapkan di dalam Kementerian Pendidikan itu sendiri. Jadi yang pertama sekali, mungkin isu apa yang kita nak bincangkan? Ya, yang mungkin menarik, kita akan fokuskan sebab kalau kita nak bincangkan tentang Kementerian Pendidikan tu sangat luas, sangat besar dan tak cukup untuk fokus kita pada kali ini. Kita akan memfokuskan tentang isu pembelian baju sekolah secara ansuran. Boleh, okey okey, betul. So saya akan mulakan dulu lah sebab kalau bagi Kak Zarif nanti point saya habis semua. Dia banyak point. Okay. So saya nak mulakan dulu. Bila saya melihat dan menyemak ataupun kita tengok scroll TikTok lah di medsos, banyak ada sebenarnya isu pembelian baju sekolah secara ansuran ni dilihat, boleh kita tengok pada aspek positif, boleh lihat pada aspek negatif. Betul. Okey, baik. Kita pergi kepada tadi soalan daripada kita punya Jimmy, moderator kita tadi kan. Saya melihat ini dari sudut, sebenarnya ini adalah dari sudut pandang yang saya lihat ini adalah isu kos sara hidup sebenarnya. Kan, sebab mungkin ya kita dengar pelbagai macam-macam lagi yang dekat luar sana, ada macam-macam lah dia orang cakap pelbagai isu adalah benda ni nampak macam memberi beban kepada ibu bapa apa semua, tapi saya melihat jangka masa yang panjang sebenarnya Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq kena lihat, kena atur, kena susun bagaimana cara untuk memastikan para ibu bapa ni tidak rasa terbeban dengan membeli baju sekolah. Bila dah terlalu ramai rasa terbeban untuk membeli baju sekolah sahaja, ini adalah satu petanda, satu orang kata apa, satu isyarat bahawasanya duit poket ibu bapa di Malaysia ni memang sebenarnya tak cukup, tak banyak dan sangat-sangat sempit lah. Baru baju kita belum cerita pasal buku, belum cerita pasal kasut, belum cerita pasal duit sekolah, betul. Bekal adik-beradik dia semua macam mana, yuran apa semua tu kita belum cerita lagi. Sebab tu saya lihat sebenarnya Menteri Pendidikan perlu melihat jangka masa yang panjang. Jangan melihat jangan melihat kepada orang kata apa, untuk melepaskan orang kata Nadi punya community ke apa, kita tak tahulah. Kan sanggup support Nadi ni untuk ibu bapa beli baju sehingga memberikan hutang, saya tak tahu, itu isu saya tak pastilah. Tapi kalau kita lihat, sepatutnya Menteri Pendidikan perlu memberi aspek yang lebih penting, yang lebih jelas, yang lebih jadi utama adalah duit poket ibu bapa, parent kepada, bukan komuniti apa semua tu. Mungkin ada, mungkin kementerian yang lain boleh support, tak semestinya Menteri Pendidikan. Bagaimana sahabat saya Zarif? Kita first time untuk podcast 3 generasi kita letakkan 3 generasi 3 generasi. Okey. Untuk saya menambah
pandangan Iman tadi untuk memastikan kita bukanlah nak menindakkan apa saja usaha yang baik. Cuma yang pertama, kalau ingin saya perjelaskanlah apa yang tadi pasal baju sekolah, membeli baju sekolah secara asuran tu. Dan kalau boleh sebenarnya kita tak nak sangat pun bincang dia ni. Cuma dia jadi perbualan netizen kerana isu ansuran tu. Isu ansuran. Dia isu ansuran dan diorang saya nampak agak bukanlah netizen, maksudnya circle Menteri Pendidikan ni dia kurang faham apa yang kita duduk hentam tu. Kita lah maksudnya netizen ni. Pertama ni isu ansuran lah. Betul. Kita tak menentang usaha untuk mengurangkan beban. Program Nadi tu, dia program Nadi tu sendirilah. Dia sebab kita kata usaha yang baik. Nadi ni satu program yang bantu golongan yang berbanding rendah mendapatkan latihan-latihan. Kalau yang isu ni adalah diorang menjahit lah. Mereka telah menjahit baju sekolah dan idea diorang adalah untuk menjual baju sekolah ni secara ansuran. Dan ansuran ni jarang-jarang digunakan dah dalam sistem yang besar kat Malaysia. Maksudnya ansuran ni kita bayar habis baru dapat baju tu. Ya, betul. Baik, usaha tu bagus, tak ada masalah. Dia jadi masalah bila Menteri Pendidikan seolah-olah menyokong endorse benda ni. Sebab dia menteri, bila menteri dia akan jadi salah faham lah benda tu. Dia memuji saya bagi apa orang panggil bersangka baiklah, sebab kawasan dia yang dia puji tu kawasan Ipoh Tebal, kawasan parlimen dia. Jadi benda tu dia nak memuji bagus lah, tapi saya rasa dia akan jadi salah faham yang besar. Mungkin satu silap faham sajalah. Faham lah. Dan sebenarnya seka-seka dia pun jangan terlalu cepat lah melatah. Sebenarnya dia cakap je lah, mungkin terangkan secara baik. Dan pada pandangan saya, kalau Nadi ni pun saya rasa tak praktikal lah untuk membuat strategi ansuran tu. Dan pada saya lebih praktikal untuk mencari cara kaedah yang lebih efektif untuk memasarkan produk-produk, contoh produk craft atau yang ni baju dia orang jahit tu sendiri. Ya, itu je lah isunya sebenarnya pertama kita mungkinlah misalnya netizen ni kita tak boleh kontrol. Jadi menteri kenalah tengok juga benda-benda macam ni. Dan saya rasa ini bukan first time dia buat isu kontroversi. Saya tak nak kata kontroversi pun, saya tak kesilapan macam ni, macam menyebabkan orang hentam dia. Dan sebenarnya dia adalah satu niat yang baik lah untuk membantu komuniti di parlimen beliau. Cara penyampaian itulah. Ya, betul. So tadi adalah satu isu yang menarik lah untuk kita yang telah pun kita bincangkan. Mungkin kita boleh pada isu yang lebih dasar ataupun isu yang sebenarnya banyak menimbulkan keresahan kepada ibu bapa di luar sana. Kita tengok bagaimana isu buli dan juga keselamatan anak-anak pelajar di sekolah mungkin semakin lama semakin diperkatakan. Kita tengok bagaimana isu Zara Khairina, bagaimana isu kes tikaman yang baru saja berlaku di Shah Alam. Kali kedua lah saya rasa. Mungkin kali pertama tu di sekolah Cina tu kan. Sekolah menengah. Thailand pun ada menembak-nembak, tapi Thailand lah. So kali ketiga. So dia menimbulkan keresahan. Adakah sekolah kita dah tak selamat lagi? Bukankah sekolah ini sepatutnya menjadi satu tempat yang selamat buat kesemua warga sekolah? Tetapi kita tengok hari ini senjata dah masuk di sekolah dan sudah pun menyebabkan kehilangan seorang pelajar. Jadi macam mana untuk kita ulas isu ni? Isu keselamatan di sekolah lah, bully dan sebagainya. Kalau daripada pendapat saya lah, kalau kita nak memfokuskan tentang isu keselamatan ini, sebenarnya dia melibatkan kerjasama di antara ibu bapa dan guru. Kita kena lihat kadang-kadang kita kena pergi lebih dalam, yang lebih memahami pelajar-pelajar buli ataupun yang ada masalah-masalah mental barangkali. Dia mungkin ada background family yang broken ataupun dia ada tekanan dalam hidup dia, dalam diri dia. Yang ingin melepaskan kepada orang lain. So guru sangat penting untuk menilai kenapa budak tu jadi macam tu, dan ibu bapa perlu tahu apa yang anak, sebab kadang-kadang anak ni dia ada dua identiti tau. Kadang kat sekolah dia lain, kat rumah dia lain. Betul. Sebab tu bila kadang-kadang cikgu cakap perangai anak macam ni, kadang-kadang parent tak percaya. Sebab tu kombinasi di antara ibu bapa dan guru sangat-sangat diperlukan dalam isu untuk
menangani isu kes-kes buli ataupun keselamatan yang saya lihat perkara ini memerlukan kerjasama yang sangat tinggi lah di antara ibu bapa dan guru. Saya lihat setakat tu lah. So daripada Ikman mungkin lebih pada kerjasama ibu bapa dan guru. Tapi Ya. mungkin Zarif, apa perkara dasar yang kementerian kena buat sebenarnya? Adakah menambah baik infrastruktur keselamatan? Boleh jadi menteri. Adakah menambah infrastruktur keselamatan? Sebab kita dengar menteri nak letak drone kat sekolah apa ni. So Macam mana Zarif? Sila. Roger Miller suka kenapa Roger Miller bangkit pasal drone. Dia pun saya rasa itu salah kesilapan menteri sendirilah untuk memuji juga sebenarnya usaha yang dilakukan oleh pelajar-pelajar college professional setapak. Dan dia memujilah untuk program kerjasama dengan negara Korea Selatan. Kita ingat nama dia ada nama institusi yang dia memuji teknologi drone tu lah. Saya tak pasti, tapi dia berkaitan dengan drone lah, cuma dia, saya tahu idea tu daripada dia atau daripada orang-orang sekeliling dia. Even KPM ke mungkin. So ni mungkin salah satu kesilapan taktikal, kesilapan dia. Bukan, mungkin dia orang panggil apa, honest mistake yang sebenarnya niat dia, saya rasa dia nak memuji lah usaha yang dilakukan. Cuma netizen salah faham. Dia ingat macam satu semua sekolah akan buat drone pada ni. Tak tahu, itu saya tak pasti lah. Saya tak kau kan. Okay. Tapi nak katanya, bila memuji, bila dia kata dia nak gunakan drone tu as nak buat kononnya come up with a solution dalam masa sebulan untuk menggunakan drone sebagai pengawasan keselamatan di sekolah. Jadi timbul satu isu lah. Kalau biasa orang yang berminat dengan drone ni, kalau drone-drone yang teknologi canggih pun dia ada maksimum masa flying hour dia. Biasanya maksimum saya pernah tengok 45 minit je, dan dia sangat tidak praktikal untuk sekolah, yang mana sekolah ni sangat memerlukan dana yang lain untuk memastikan mungkin dari segi penyelenggaraan dia, mungkin CCTV dia, dan saya rasa benda tu berkaitan yang agak berbeza lah. Saya rasa dia lebih kepada nak memuji usaha yang dilakukan oleh pelajar-pelajar Kolej dengan Korea Selatan. So sebenarnya kita kena tambah lebih banyak CCTV dalam sekolah. Sebab kita tengok dalam isu Zara Karina, kekurangan aspek pengawasan CCTV tu pun menjadi satu sebab kenapa dia lambat untuk ni lah. Ya, saya rasa itu benda yang sepatutnya perlu difikirkan lah. Sebab masa zaman saya sekolah dulu pun baru ada. Zaman saya tak ingat mana ada CCTV. Tak ada. Kita tahu lah umur Ikman. Tapi zaman saya sekolah, zaman saya hujung-hujung baru ada CCTV. Itu pun hujung kata ada CCTV tu, ada yang beberapa yang dummy untuk memastikan orang alert lah. Waspada. Macam kita lah, Islam ni kita tahu ada Allah tu, ada malaikat kiri kanan, kita akan waspada. Sama juga macam tu, sebab apa dia letak dummy dia murah je, masa tu RM10 je satu. Sebab kos lah. Dan nak pasang kos contoh memanglah kita tengok Kos penyelenggaraan harga unit, harga kita beli kat online tu mungkin dalam berapa RM50, tapi nak pasang tu kos lain. Selenggara semua nak baiki. Lepas tu nak pemantauan dari segi sistem tu, sistemnya sesa lagi banyak CCTV lagi mahal. Kalau contoh 32 channel tu dalam dekat berapa 5,000 lebih 5,000 kos. Jadi itu yang lagi efektif. Pertama, data tu saya tak nak sentuh lah. Saya orang biasa, bukan pengubah polisi yang suka berbincang mengenai isu pendidikan di Malaysia, dan saya tidak nampak lah, kalau ada pun tidak nampak berjaya meredakan ketakutan ibu bapa di sekolah berkenaan isu keselamatan. Kalau dekat Amerika Syarikat, kita memang diorang ada hampir setiap hari ini orang berbincang di media sosial lah. Ada orang panggil drill, ada latihan untuk bila apa kan diorang buat bila berlaku orang membawa senjata ni lah, senapan, satu pendidikan lah, pendidikan keselamatan. Untuk apa yang perlu lakukan. Adakah kita perlu buat macam tu? Saya rasa saya harap tidak sampai ke tahap itu, sebab bila sampai ke tahap itu maksudnya kerajaan tidak ada penyelesaian yang
konkret untuk memastikan isu-isu yang menikam dia merawat simptom saja, bukan merawat betul. masalah sebenar. Dan ini juga berkaitan dengan baru sahaja seminggu 2-3 hari ni itu aku janji cikgu tu lah. Aku janji cikgu ni sebenarnya saya tak pasti bila diorang betul-betul endorse. Dia endorse 1 Julai dan sekarang baru dibincangkan lah. Dan aku janji untuk memastikan cikgu ni memastikan belajar lebih kurang macam tu lah, keselamatan pelajar. Cuma NUTP Kesatuan Guru lah, guru dia concern sebab bila kita sign aku janji tu, dia akan menjadikan kerisauan dia boleh menjadi satu bukti untuk disaman. Sebab cikgu yang bertanggungjawab untuk masa keselamatan. Kena ingat sebenarnya zaman kita pun, zaman Jimmy pun, kita ni bukanlah terlalu cikgu-cikgu ada duduk kiri kanan. Kalau dekat nursery atau sekolah tadika pun sama. Pelajar contoh 15 orang, 15 orang ni kira tak ramai lah. Pun sama, budak-budak ni kadang-kadang susah nak kontrol setiap masa. Jadi kita kena ada, paling mudah kita kena ada mungkin jawatankuasa khas ke apa untuk membincangkan isu-isu seperti ni. Saya bagi contoh kan, kenapa benda ni orang parent banyak rasa kerisauan masa kes dekat Damansara tu. Semalam kes tu dibicarakan lah. Betul-betul. Semalam dibicarakan, tapi semalam ada keputusan lah untuk dia membela diri lah. Individu yang menikam orang dituduh tu. Menikam yang sampai seorang pelajar tu meninggal. Dan esoknya sepatutnya pada kalau saya menjadi Amin. pendidikan atau ni, kita bagi cuti lah. Sebab masa tu tak silap dia tengah minggu. Patutnya boleh bagi cuti 2-3 hari untuk menenangkan pelajar-pelajar kat sekolah ni. Sebab kalau kita yang di luar ni pun kita tak tahu sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya. Banyak spekulasi macam dia sebenarnya putus cinta lah, macam ni lah. Jadi masa tu orang risau. Orang risau benda tu trauma. Mungkin ada setengah orang tak trauma lah, tapi budak sekarang kita tak tahu. Cuba tanya Jimmy, macam mana kalau benda tu berlaku dekat sekolah Jimmy kan? Jimmy rasa orang sebab umur Jimmy ni dia mungkinlah tak jauh beza dengan generasi. Dia muda jadi generasi macam mana? Sebab kalau kita orang ni generasi yang tak adalah tua sangat, cuma tidaklah zaman kita orang ni media sosial ni tak ada. Masa sekolah ni tidak ada. Dikatakan tidak ada lah. Macam mana rasanya Jimmy rasa? Adakah bila contoh kan, sebab kita dipengaruhi oleh media-media sosial atau panggil pengaruh-pengaruh online ni, adakah perlunya contoh kalau benda tu kejadian tu berlaku, perlulah sekolah tu ditutup mungkin 2-3 hari untuk beri ketenangan kepada pelajar-pelajar dan cikgu-cikgu sebenarnya menguruskan dia mungkin perkara tak berlaku pertamanya adalah kerajaan mungkin tak bersedia dari segi SOP. Mungkin sebab ni adalah satu kes terpencil lah kot. Sebab macam mungkin sebab ni ada satu kes terpencil yang menyebabkan mungkin tak ada SOP ataupun tindakan susulan yang difikirkan boleh dibuat dengan segera. Jadi mungkin dari segi ketersediaan tu kurang lah kot daripada situ. Jadi yang pertama sekali mungkin kerajaan boleh kembalikan kepercayaan kepada sekolah, kepada ibu bapa, kepada rakyat bahawa sekolah ni selamat dengan ni lah, mengambil langkah intervensi dengan mengambil langkah pencegahan yang cepat untuk memastikan bahawa warga sekolah yang terbabit tu kembali percaya kepada keselamatan di sekolah. Macam kita di sekolah Damansara tu, beberapa hari lepas berlakunya kejadian terus ada scanning besi, iron apa panggil? Detector. So dia macam metal detector. So dia nak mengembalikanlah meningkatkan kembali keselamatan tu di sekolah. So antara perkara yang cepat yang boleh dibuat lah. Baik. Tapi saya rasa isu yang ini saya tak buatlah kajian tu. Jadi kan ada orang kaitkan dengan unsur-unsur apa tu? Permainan video. Mana video game. Video yang permainan sama ada permainan video atau rancangan-rancangan yang itulah berunsur-unsur yang untuk membunuh atau mencederakan manusia. Sama juga macam kes yang dekat, ada satu kes kat mana, dekat Selangor juga. Sama juga dia tu ada tulis kertas nak kena bawa apa, nak kena ya dekat Banting kan. Yang baru ni dekat Banting baru ni saya tak pasti, tapi itu orang-orang yang Jabatan Antarabangsa Malaysia yang membuat kesihatan seperti itu.
Dan saya rasa benda tu pun saya tak pasti adakah kerajaan take note masalah yang berlaku yang menyebabkan benda tu. Sebab kalau dekat Amerika Syarikat, benda ni agak ada potensi sebenarnya dia dipengaruhi oleh sama ada buku, sama ada movie, sama ada video atau pengaruh-pengaruh luar lah yang macam mana nak buat macam ni semua. Cuma tu tadi kita fikir keselamatan, macam sekarang ni ada yang barulah yang kita tengok macam Dr. Ashraf Wajdi buat, iaitu dekat sekolah-sekolah asrama MRSM ni dah mula digunakan khidmat warden daripada bekas tentera untuk meningkatkan balik keselamatan di peringkat asrama. So macam mana sebagai seorang bapa lah melihat ada anak kat asrama? Saya tak berani nak hantar anak kat asrama sebab ngeri ataupun trauma dengan isu-isu bully lah, especially pernah duduk asrama? Pernah duduk asrama. So kita orang duduk asrama dia memang akan faham lah, memang benda-benda tu sukar untuk dielakkan. Ya betul. Saya tak pernah duduk asrama. Diorang ni pernah So memang kalau kita tengok duduk dekat asrama pun, alhamdulillah saya tidak mengalami fasa bully. Alhamdulillah, sebab saya pun ada dijaga dengan abang saudara sepupu lah, abang saudara yang monitor sampai tahap level tu lah. Sebab memang ada je yang boleh, tapi tidak kritikal, dia just kawan-kawan. Dia ragging lah. Ragging tu ada biasa lah kan. Nak jati diri sebagai seorang pelajar lelaki. Itu alasan yang zaman dulu lah. Dia guna. Tapi bagi saya, dia tidak berlebihan. Dengan budak zaman sekarang ni saya tengok, ini over sangat ni, takut. Memang takut sangat. Tak tahu, mungkin macam Zaid cakap tadi, video game ke ataupun cerita TV yang diorang sangat terdedah. Macam zaman saya ni mana ada TV kat handset apa. Pengaruh luar tu kurang. So adakah menggunakan khidmat warden bekas tentera tu sangat membantu sebenarnya. Sangat membantu sebab, tapi itulah kita kena bagi, macam kalau zaman saya ni, cikgu tampar terajar ni relax, tak ada siapa pun nak report apa semua. Yang benda tu yang sebenarnya mendidik masyarakat Gen Y ke Gen millennial ke apa, menjadi seorang manusia yang dilahirkan berguna hari ini. Puji kan, puji dia. So bagi saya melihat benda tu satu keperluan. Sebab tu bila ambil warden askar, apa level yang dia boleh buat setakat marah macam tu? Kalau tidak menggunakan fizikal, kita kena tengok level apa fizikal yang dia boleh. Rotan nak kat mana, letak benda tu yang mana spesifik supaya dia boleh ikut garis panduan, dan garis panduan tu adalah niat untuk mendidik semata-mata. Sebab dalam Islam pun ada rotan. Bukan tak boleh rotan, dalam Islam pun izinkan untuk rotan. Even nak ajar anak semayang pun kita dah boleh pukul, dah boleh guna sentuhan fizikal, apatah lagi cikgu yang nak mendidik anak kita ni. Betul tak? Betul. Zaria, mungkin ada penambahan. Kalau nak kata sepak kerajaan saya zaman sekarang ni agak kurang sesuai lah. Kalau saya rasa Iqbal ni memberi contoh dululah. Saya kan Iqbal dikecam. Tak boleh nak relax. Depan tu. Tapi nak katanya, yelah benda ni dia kena berkait dengan berbanyak orang panggil, banyak kementerian lah untuk memastikan sistem pendidikan kita ni berjaya melahirkan generasi-generasi yang boleh bina negara dengan lebih baik. Contoh kalau nak kata isu ibu bapa tidak peduli pada anak-anak, kita berkait pula pada Kementerian Keluarga, Wanita dan Masyarakat. Nak buat macam mana? Kita contoh dekat bandar, dekat kampung mungkinlah kita boleh sempat tengok. Kalau dekat bandar, kadang-kadang mak ayah tak sempat, anak terbiar. Kalau boleh teruk, memang terbiar terus lah. Kalau yang minimum saya rasa balik keluar gelap, balik gelap. Dan tahu pergi mana, bukan siapa kawan. Jadi kita nak kata untuk membetulkan apa yang berlaku ni, kerajaan dia kena ambil tindakan yang kena ada langkah-langkah yang perlulah. Mungkin ada orang panggil apa, sit down bersama-sama kementerian lain nak selesaikan masalah ni. Contoh kita mungkinlah boleh kata kena buat macam ni. Contohlah makanan berkhasiat. Kalori sama. Contoh makan biskut, makan burger dengan makan buah-buahan. Buah-buahan banyak tapi kalori lebih kurang sama. Kita tengok harga. Harga buah-buahan lagi mahal. Betul. Saya bukan nak sentuh pasal harga buah. Harga buah pula. Tapi nak katanya
isu ini dia berkait dengan kementerian salah satu sama lain. Dia bukan boleh selesaikan dengan semudah. Satu kementerian saja. So kita dah bincang pasal murid, tapi kita tengok pula macam mana dengan guru. Kita tengok baru saja kita terima berita yang mendekucitakan lah, bila ada guru yang tepat yang mengambil nyawa sendiri kerana mungkin tertekan lah dengan kerja-kerja guru. Adakah ini petanda bahawa sebenarnya guru kita semakin burn out, bukan setakat perlu buat kerja hakiki tapi perlu buat kerja-kerja yang lain? Bagi saya memang betul. Tak tahulah, saya pun melihat terlalu memberi tekanan sejak bila. Sebab saya rasa zaman kita cerita zaman kita kita tengok cikgu memang sangat happy sangat. Kalau kita tengok siapa kerja cikgunya macam bangga, best kan. Ni cikgu. Sebab bila makin lama, bagi saya bila beberapa tugasan cikgu ditambah dan dilimit, ada yang dilimitkan, ada yang ditambah, menyebabkan dia dah jadi tak happy nak mengajar. Itu kena kerja KPI lagi. Dia nak kerja KPI lagi. Lepas tu dia tekanan dengan mungkin ada perangai guru besar sama-sama cikgu. Lepas tu ada perangai anak murid, nak kena hadap ibu bapa lagi. Itu yang bayangkanlah, cikgu nak kena hadap perangai yang dekat sekolah, perangai anak murid dengan ibu bapa. Bayangkan kalau semua ni bermasalah, bagaimana seorang guru dia nak rasa happy untuk, sebab bila nak mengajar, bila nak mencurahkan ilmu, dia kena daripada hati. Dia kena happy, dia kena ada rasa benda yang aku nak buat ni ikhlas kerana Allah. Tapi dia nak ikhlas kerana Allah, tapi disebabkan oleh sekeliling beberapa perkara yang saya rasa kementerian kena lihat dan kena fikir bersama. Macam saya cakap ni, mungkin beberapa kementerian juga pun perlu involve juga untuk melihat bagaimana guru ni boleh mengajar dengan hati yang gembira lah. Mungkin bagi Zarif, kalau murid ada sistem sokongan kaunseling, adakah guru juga perlu ada sistem sokongan seperti murid lah? Ada. Apa sistem sokongan yang lebih extend lah daripada setakat kaunseling? Saya tak boleh nak komen lebih lah. Sebab saya bukan bidang pendidikan. Cuma family saya ramai yang sama, family saya ramai guru dan bidang, dan saya pun selalu bertanya, dan saya rasa ada caveat lah. Mungkin apa yang Iqbal cakap ni bukanlah berlaku di semua tempat. Pertama. Keduanya, bila saya berborak dengan kawan-kawan yang cikgu-cikgu, saya rasa dari segi workload dokumentasi ni, setakat saya tengok lah mungkin berkurang. Cuma dia ada isu, saya rasa pendidikan dia dulu sampai sekarang adalah mengikut pentadbir. Pentadbir ni maksudnya guru besar. Betul. Contoh yang Jimmy cakap tadi tu, mereka mendakwa guru besar bully lah. Dan dia agak sedih lah bila kita orang ada kes sampai mengambil nyawa sendiri, yang saya rasa ia bukan mudah lah untuk melahirkan seorang guru yang sangat-sangat. So bagaimana kita nak lindungi guru daripada tekanan-tekanan? Pertama adalah sistem saluran aduan tu perlu kita perkasakan. Maksudnya contohnya bila ada aduan ni kena siasat secepat mungkin dan sepantas dan sebetul yang mungkin. Dan jangan jangan contoh biarkan benda tu orang panggil sweep under the carpet. Rug. Maksudnya disapu bawah kapet. Maksudnya isu tu sebenarnya bila kita tak selesaikan, dia akan jadi makin lama makin membarah dalam sistem pendidikan kita. Saya beri contoh. Kalau contoh contoh yang banyak dekat Facebook lah, Facebook senang lah. Ada beberapa individu yang berpengaruh yang selalu mengulas pasal isu pendidikan di Facebook lah. Anda semua tahu siapa. Bila dia bangkitkan benda tu, dan ada beberapa orang atasan respon seolah-olah dia kata cikgu ni lebih suka viral. Tapi saya lebih suka mengambil pandangan dari salah seorang kata influencer dekat Facebook ni. Dia kata, adakah dia siasat dulu? Kenapa dia orang viral kan? Sebab saya percaya cikgu-cikgu ni dia tak suka diviralkan isu dia orang. Betul. Sebab dia rasa itu last choice. Adakah mungkin sebab dia viral, sebab mungkin pilihan yang ada tu dah tak boleh nak dibuat, diselesaikan? Kemungkinan macam tu lah. Sebab tu kata circle Menteri Pendidikan ni dia jangan sweep under the carpet. Maksudnya siasat tu kenapa ni selesaikan. Sebab saya lebih suka pendekatan yang masa Pakatan Harapan
lalu yang buat masa perkataan masa 1.0 lah. Maksudnya bila kita macam diorang boleh communicate diorang di media sosial, menteri-menteri ni, maksudnya diorang tahu isunya. Tapi sekarang saya nampak benda tu mungkin diorang terlalu sibuk sampai orang bawahan pula dia mengambil pendekatan, benda ni sebenarnya saja dia nak timbulkan. Tak sebenarnya, sebab dia mengambil ringan. dia ingat kita ceplos-ceplos yang sengaja nak memburukkan pendidikan. Sedangkan kalau kita tengok isu antara kedua kementerian yang memang sentiasa makan masa untuk selesaikan, dua Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, dan kenalah tengok betul-betul memang ada, kita akui memang ada sengaja ditimbulkan. Tapi kadang-kadang isu tu macam contoh kalau dah cikgu pun mengambil nyawa sendiri, ada something wrong happen. Sebab saya rasa cikgu ni kalau betul-betul buat kerja memang akan penat. Tapi kalau sampai tak stres yang tahap macam tu, apa sebenarnya berlaku sebenarnya? Kena siasat, kita tengok berbanding dengan penjawab-penjawab awal lain, apa sebenarnya berlaku? Itu je lah. Maksudnya sistem aduan kita perlu diperkasakan dan kena ada orang panggil jaminan. Macam contoh kalau dekat negeri Kedah sendiri memang Menteri Usaha bagi jaminan kalau siapa-siapa yang cuba kacau penjawat awam ni, beritahu dia sendiri. Pastikan benda tu orang-orang politik ni tak kacau. Dia memberi kepercayaan. Menteri Pendidikan ni ada tak benda tu? Maksudnya kita risau dia ada ini bukan tuduhan lah. Kita risau kalau ada orang yang lebih sudut daripada buah lah. Dia Menteri Pendidikan tak tahu pun. Saya percaya Menteri Pendidikan ni seorang yang baik. Dia memang baik sebenarnya, saya rasa. Betul. Memang baik. Cuma untuk dia memegang jawatan pendidikan tu saya tak tahulah sesuai kita. Itu je lah. Okey. Dalam suasana jawatan Menteri Pendidikan, andai kata esok mungkin dia menggunakan diri atas faktor-faktor tertentu, siapa yang dirasakan layak untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut? Maksudnya dari PH ke, dia sebab ada politiknya ni. Contohlah kalau tanpa mengira parti politik lah, kita tolak tepi tapi kita nak individu yang terbaik untuk melaksanakan tugas tersebut. Siapa agak-agaknya? Saya tak tahulah kalau dari segi, sebenarnya dari segi PN, kalau saya, sebab PH ni memang dah ramai dah keluar parti pun. Yang bagus-bagus dah keluar parti. Tak pakai lah diorang ni. Basic asas pun dah tak betul lah kan. Dari segi PN sebenarnya terlalu ramai untuk kita angkat menjadi Menteri Pendidikan. Kalau boleh, kalau saya cakap dekat sini di peringkat muslimat, kita ada Kak La, dia sangat lembut dan dia sangat memahami. Saya sangat sukalah pendekatan. Kalau sebab sebelum ni dia Menteri Wanita, Wabi Zailah. Sebab kalau saya rasa kalau Timbalan Menteri Wanita masa tu, sempatlah kan saya bersama, dan bila tengok cara dia menguruskan itu timbalan menguruskan tu pun nampak macam so bila dia berikan kepada Wabi Kakla ni, nanti kita tak tahu macam mana cara dia menyantuni guru, murid dan ibu bapa. Ini antara nama yang saya boleh nampak lah. Sekarang tiba-tiba tanya kan, tu je lah nama yang ada dalam kepala saya, seorang wanita, seorang keibuan. Itu yang saya nampak. Salih pula Baik. tanpa mengira parti politik ataupun mungkin individu teknokrat kan yang mungkin betul-betul pakar pendidikan. Haim Hilman lah, Haim Hilman. Tapi dia KPT kot, pengajar tinggi. Dia naik chancellor kan. Tak tahu lah, tak ada pilihan. Kalau Ashraf Wajidi macam mana? Ashraf Wajidi terlalu politik. Mungkin sesuai rasanya. Ashraf Wajidi ni pada saya dari segi dia orang panggil mungkinlah memang sesuai lah untuk menjadi seorang pengungsi mara tu lah. Dan mungkin bisa jadi menteri. Cuma saya rasa dia kurang sesuai menjadi ahli politik lah. Dia tidak boleh berpolitik. Ataupun mungkin Cikgu Fadli Saleh ya? Boleh? Saya tak tahu sebab saya mungkin agak skeptikal lah dengan orang-orang teknokrat yang tidak melibatkan dalam politik secara langsung. Contoh YB Fadlan Sidik lah, dia asalnya peguam syar'i. Dia tidak nampak lah politik tu, dan dia ni pun penggal pertama dia jadi Menteri Pendidikan. Saya bagi contoh, kita ada banyak pengalaman. Contoh Dr. Mazli Malik, tanpa merendahkan beliau, memang dia bagus. Sebab Dr. Mazli Malik ni bezanya, dia tahu apa yang nak bawa dan dia kenal orang-orang yang apa yang nak berubah, orang-orang yang idea orang sekeliling yang banyak dia dapat input lah.
Cuma kesilapan dia memang baru macam setahun jago dalam politik ni, dia dah banyak isu-isu dia tekan. Maknanya kalau kita tengok, saya pun tak tengok pun sidang media pasal kasut hitam tu. Tapi orang kata lagi banyak benda bagus yang dibangkitkan dalam sidang media tu. Cuma masalah dia tak faham game media. Itu Dia tak faham game media. tapi sebenarnya cerita tu bagus sebenarnya, sebab sekarang orang memuji lah. Sebab itu contoh teknokrat yang tidak terlibat secara langsung dengan politik, menyebabkan saya risau dia orang dipergunakan oleh orang sekeliling untuk membawa agenda lagi politik kan, dia orang akan suruh tak dia berjadi menggelabah ke apa mungkin. Lagi ke sebab Kementerian Pendidikan ni antara bajet terbesar dalam bajet tahunan. Jadi benda tu jadi yang nak cicil projek ni memang akan cuba mempengaruhi lah. Sebab tu banyak-banyak saya bukan nak bertuduhan lah, tapi nampak agak pelik keputusan contoh nak pakai bendera. Lepas tu Kan tak ada tak pakai. saya tak tahulah, tak pasti ya, itulah. Dan saya rasa kalau nak kata tu mungkin Selawadi mungkin sesuai. Sebab bila kes orang panggil kes bully berlaku dan ada cerita drama apa Tissue lesson. Tissue lesson. Dia kata Nama Syahwadi ni sesuai untuk ni. Cuma tak tahulah. Kita tak tahu sebab selagi dia belum jadi menteri. Dia ada penyakit sikit bila jadi menteri. Faham. Dia macam pelik sikit. Contoh Dia jadi pelik. semua macam bila kritik sikit tak apa. Padahal memanglah bila kita jadi seorang, Kita kena bersedia lah. macam contoh jadi orang bawah, lepas tu jadi bos, confirm lah bos tu akan kena kritik banyak. Macam tu je. Dan So itulah. walau siapa pun jadi menteri, dia akan perlu menyelesaikan banyak masalah dari pihak Kementerian Pendidikan ni. Saya ada soalan lagi. Dulu kita pernah gabungkan KPT dengan KPM. Pernah kan? Pernah Masih Malik lah. Kalangan Masih Malik lah. Digabungkan. Adakah Jimmy rasa sesuai? Jimmy dulu lah. Bagi saya tak sesuai lah, sebab dia adalah dua ekosistem yang berbeza. Walaupun di pendidikan, tapi pendidikan yang sangat beza lah. Pendidikan tinggi ada cara dia, dan dia sebenarnya kalau kita pecahkan pada jabatan pengajar tinggi, dia sangat-sangat besar sebab dia kena rangkum universiti awam yang sangat-sangat besar lah ekosistem dia. Sebenarnya dia wajar diasingkan lah, dan bagi saya bila diasingkan tu mungkin masalah yang berbentuk mikro ni, pengurusan secara mikro tu boleh dibuat lebih baik lah berbanding dengan digabungkan. Kalau macam saya, sebab saya bersetuju juga dengan apa yang Jimmy cakapkan tadi, tapi saya nak cuba juga untuk orang kata tidak bersetujulah. Sebab saya lihat kementerian ini dia cuma sebab dia silih ganti. Dia silih ganti. So yang akan kekal tu adalah mereka yang dipanggil KSU apa semua tu lah. Yang akan membina penjawat awam ni, yang akan membina 5 tahun 10 tahun lagi pendidikan yang nak. Menteri ni just endorse sahaja yang saya lihat. Sebab tu bila ada jabatan macam tadi ada pengajaran tinggi, pengajaran rendah ke apa kan semua tu, just bagi tahu kepada menteri, dan menteri akan kita lihat pada kesesuaian pada peringkat pada dia dan proses tu. Sebab terlalu banyak menteri ni pun takut ada beberapa pencanggahan ataupun masalah lah yang akan datang. Okay, so saya punya lagi ekstrim lah. Saya rasa kita lagi kecilkan terus semua kementerian. So kementerian sekolah rendah kita boleh gabung, kita gabung. Maksudnya KPT yang KPM je lah. Sebab kita bagi contoh negara UK atau US lah, dia tak banyak menteri. Jadi kita tahu lah kan Asia ni mungkin kurang sesuai mungkin sebab kita nak kena banyakkan. Dia mungkin sebab dekat UK semua tu universiti dia dah boleh bermandiri. Kat universiti ni dia masih lagi perlukan bantuan kerajaan lah kot. Tapi sekarang pun dia dah start. Dah mula. Mungkin 5-10 tahun akan datang kita akan nampak lah kot hasil daripada dasar tersebut. Baik. So kira-kira pembincangan sangat bagus. So apa-apa pun nanti subscribe, like dan share kepada kawan-kawan anda, terutama daripada kalangan guru lah. So till next podcast 3 generasi. 3 generasi jumpa lagi. Dia macam Jack Levitter, 3 suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.